A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Allahumma ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Allahumma ya halim khuliqna min khuluqil hilmi wa haqiqna min haqa'iqil hilmi. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma zakirna ma nusina, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi membuka sesi kuliah sirah kita berdasarkan kitab Rahiqul Makhtum, yang mana mungkin 2 bulan kita berehat, 2 bulan kita tidak bertemu untuk kita bahaskan berkenaan perihal sirah kehidupan baginda Nabi, yang mana insya-Allah malam ini akan kita mulakan dengan satu topik baru, iaitu bagaimana pembinaan Masjid Nabawi. Dan ini merupakan perkara pertama, pembinaan pertama, projek pertama yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sampai di kota Madinah. Jadi menunjukkan kepada kita bila Nabi bina Masjid Nabawi, menunjukkan betapa pentingnya membina satu masjid, membina satu binaan masjid apabila membina satu tempat masyarakat Islam di satu kawasan. Nabi tidak bina rumah, Nabi tidak buat rumah untuk Nabi tinggal, tetapi Nabi bina masjid dulu. Dan di samping masjid itu Nabi binakan rumah-rumah ataupun bilik-bilik. Kalau hari ni mungkin gambaran bilik tu kita akan melihat dia macam, kalau kat KL tu macam studio. Dia bukanlah rumah yang besar, tapi dia rumah yang satu bilik, ada dapur, ada ruang tamu. Kalau kita lihat rumah Nabi, rumahnya bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang penuh kemegahan. Tapi kalau hari ni kat KL, rumah macam rumah studio mungkin. Bukanlah bentuk studio tu macam zaman Nabi, tapi dia rumah yang kecil, dapur, ada ruang tamu, masuk bilik tepi satu. Maka itulah kecilnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana rumahnya bercantum dengan Masjid Nabawi. Jadi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masjid ini. Nabi singgah di Quba, Nabi bina satu masjid, iaitu Masjid Quba, masjid yang pertama. Kemudian Nabi singgah di Madinah, Nabi tinggal di Madinah, Nabi bangun dan mendirikan masjid. Di dalam riwayat, apabila Nabi singgah di Quba, Nabi tinggal di rumah satu orang sahabat yang mana namanya Kulsum binti Hadam. Itu sahabat ataupun sahabiah yang Nabi tinggal di rumahnya. Dalam masa Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Nabi binakan Masjid Quba. Hari Jumaat Nabi masuk dalam Madinah. Bila sampai di Madinah, para sahabat berebut untuk ambil Nabi ni tinggal di rumah Nabi, di rumah mereka. Ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan keberkatan, dan ingin mendapatkan kelebihan berkhidmat. Nabi tinggal dalam rumah mereka sendiri. Maka semua pakat berebut nak tarik Nabi masuk ke dalam rumah mereka untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat Ansar, da'uha, tinggalkan, jangan tarik unta Nabi, biarkan unta Nabi, fa innaha ma'murun, kerana unta tersebut sudah, kalau hari ni dia sudah ada dia punya GPS, dia dah set Waze tu, dah bergerak, dah letak location nak berhenti kat mana, maka biar unta tu dia akan berhenti sendiri. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala unta itu berhenti di kawasan rumah milik seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi tinggal. Dalam waqad ifadat riwayat Ibnu Sa'ad, dalam satu riwayat Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Ibnu Sa'ad menceritakan anna maqamahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, bidar Abu Ayyub Al-Ansari sab'ata ashar. Nabi tinggal selama 7 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan.
Nabi tinggal rumah tu dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Ada riwayat kata sebulan sahaja Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka selesai settle down, orang pun dah habis ziarah Nabi, dah pakat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mulakan satu projek pembinaan, iaitu pembinaan Masjid Nabawi. Yang mana Nabi bina masjid ini juga di tempat tapak unta Nabi berhenti kali pertama. Dalam riwayat unta Nabi ni berhenti 2 kali. Berhenti kali pertama, kemudian bangun jalan sikit lagi. Yang berhenti kali pertama itu merupakan tapak yang mana Nabi binakan Masjid Nabawi, yang mana tapak tersebut milik kebun 2 orang anak yatim yang namanya Sahal bin dan juga Suhail. 2 orang anak yatim, seorang nama Sahal, adik dia nama Suhail. Yang dalam riwayat menceritakan bila mana Nabi menyatakan hajat untuk dibinakan Masjid Nabawi di kawasan tersebut, Sahal dan Suhail ini yang mana bin Amr, mereka ini wahuma yatimani, mereka merupakan 2 orang anak yatim. Mereka nak bagi free. Ya Rasulullah, ambillah tanah ni free, kami bagi, nak bina masjid binalah, bina rumah binalah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqbal illa bisaman. Nabi tidak akan terima melainkan dengan ada harga. Maksud kata Nabi tak akan ambil free. Nabi nak ambil dengan ada nilai, Nabi nak bayar nilai tersebut. Maka Nabi arahkan kepada para sahabat, atau iaitu Saidina Abu Bakar, untuk membayarkan 10 dinar. Tak mau letak harga, kata nak free, lahir Nabi letakkan harga. Nabi berikan 10 dinar kepada 2 orang anak yatim tersebut. Maka bermulalah proses pembinaan Masjid Nabawi, yang mana bila mana dibinakan Masjid Nabawi, wa awwala qutuwata qattaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika huwa iqamah al-Masjid Nabawi. Benda perkara pertama yang Nabi bina adalah Masjid Nabawi, dan kemudiannya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Nabawi ini, maka digambarkanlah ketika proses pembinaan tersebut berlakulah beberapa, kita panggil sambil bina tu mereka, kalau hari ni orang menyanyi lagu Wings, menyanyi lagu Crystal, sambil bina duk menyanyi, seronok lah, orang cakap bergembira apa semua. Tetapi orang Arab dia bukanlah kita panggil menyanyi, mereka bersyair. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melantunkan syair. Nabi mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah, sambil duk bina, ya Allah ya Tuhanku, tiada hidup melainkan hidup hari akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirah, dan ampunkanlah orang Ansar dan juga orang-orang Muhajirin. Kemudian wa kana zalika mimma yazidu nasyati sahabah fil bina'i hatta in ahaduhum liyaqulu. Kemudian bila orang dengar Nabi duk nyanyi, Nabi duk syair apa semua, sahabat balas balik, la in qa'adana wa nabiyyu ya'malu, kita duduk Nabi bekerja, lizaka minna amalu mudallala, inilah pekerjaan yang paling teruk. Nabi sedang buat kerja angkat batu, ada orang masih duduk relax goyang kaki. Maka sahabat pun membalas syair-syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah antara gambaran bagaimana proses pembinaan awal Masjid Nabawi. Jadi apa yang berlaku ketika mana Nabi bina Masjid Nabawi ini? Yang pertamanya, lokasi tersebut, wa kanat fi zalikal makan khubur musyrikin. Lokasi asal tanah tempat Sahal dan Suhail, yang pada ketika Nabi ambil tanah tu, dia bukan kubur dah, tapi dia bekas kubur zaman orang-orang dulu, zaman musyrikin dekat kota Madinah. Mereka jadikan kawasan tu kubur. Maka kemudian mungkin keluarga Sahal dan Suhail ni beli tanah tersebut. Pada zaman Nabi masuk kawasan tersebut, kawasan kubur tu dia jadi tempat kering kurma. Kurma yang mana mereka ambil kurma ni, dibentangkan kat atas tanah, bukan atas kain, dikeringkan kurma macam kita ikan kering. Kerana kurma ni dia bagi kering antaranya untuk tahan lama. Dia boleh tahan lama. Mungkin saya pernah cerita pengalaman makan kurma kering ni. Kurma kering ni dia tak boleh gigit terus. Kalau gigit terus, kita kalau gigi jenis gigi longgak ni, tercabut habis gigi. Kerana dia punya liatnya kurma tersebut. Saya sendiri jenuh gigit mula-mula sampai tanah Arab tak tahu macam mana nak makan, kita main kunyah je. Orang Arab duk bagi, bulan puasa dia duk bagi. Bagi-bagi, keras, memang keras betul macam batu. Kita pun kokok, jenuh, nak tarik tu jenuh. Maka rupanya cara dia macam mana? Kena rendam. Rendamlah air, dah lembut baru kita makan. Dan kurma ni diguna function dia kering ni bukan saya nak kata bagi masin makan dengan nasi apa tak, tapi kurma kering ni kita boleh tahan lama. Bila-bila nanti perlu, dia ada kurma yang boleh makan, dan sedap juga kurma kering ni. Maka pada zaman Nabi sudah ada benda tersebut. Maka asal tapak Masjid Nabawi pada ketika itu, dia merupakan tapak orang kering kurma, yang mana sebelum jadi tapak kering kurma tersebut, wa kana fi zalika makan
kubur musyrikin, maka kubur lil musyrikin, itu adalah kubur untuk orang-orang musyrikin. Maka maksud kata bekas kubur. Jadi bolehkah kita bina masjid kat bekas tapak kubur? Yang pertamanya, kalau pada zaman Nabi itu bukan tapak kubur dah, sebab itu dah sudah jadi tempat orang letak kurma. Yang keduanya, kalau tengok dalam bab perbahasan fiqh, kubur, kalau tempat kubur yang baru kita tinggalkan, mungkin orang tak guna dah, tak boleh nak guna dah kubur tersebut, kawasan tu dah penuh, maka kubur tersebut kalau baru tak boleh kita bina apa pembinaan. Tetapi kalau kubur tu dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang mana mungkin jenazah tu pun dah reput, dah hilang dah apa semua, maka ada pendapat yang membenarkan kita boleh bina binaan masjid untuk menggantikan bekas tapak kubur tersebut. Tapi kalau kubur yang betul-betul kubur, memang tidak boleh dibina binaan masjid, tambah kubur yang kita panggil wakaf untuk orang awam, kerana khusus untuk pembinaan kubur saja, tak boleh kita nak buat masjid dalam tempat tersebut. Kalau tempat kubur dah tinggal, tengok pada kadar yang mana kubur tu memang sudah tidak digunakan, dan kemudiannya dia punya tempoh pun, mayat pun sudah tak ada dah dalam tu, maka boleh dibina binaan kalau nak bina masjid kat situ. Dan Nabi, pada zaman Nabi, yang pertama kubur ni memang dah lama orang tinggal. Yang keduanya, tapak tu dah berubah fungsi, itu bukanlah tapak kubur, itu merupakan tapak orang letak kurma-kurma kering. Dan kemudiannya, wa kana fihi qirabun wa nakhlun wa syajaratun minal gharqad, dan di situ juga ada pokok-pokok kurma dan juga pokok-pokok gharqad. Pokok-pokok gharqad ni pokok orang Yahudi. Kalau tengok dalam satu hadis yang mana zaman nanti bila Nabi Isa datang turun ke muka bumi, maka Nabi Isa ni akan ligan Dajjal, akan ligan orang Yahudi ni, dan orang Yahudi ni akan menyorok dekat belakang-belakang pokok gharqad ni, dan pokok ni akan lindungi mereka. Jadi sebab itu orang Yahudi ni mereka begitu rapat dengan pokok gharqad, dan terkenal kalau Israel tu banyak pokok gharqad, tanah Palestin kan juga Israel, dan di Madinah ada juga pokok gharqad. Kerana apa? Ada orang Yahudi, mereka begitu, kita panggil kalau Melayu mungkin derian, kita dengan derian tak boleh dipisahkan, maka Yahudi dengan gharqad itu tidak boleh dipisahkan. Sampai di Madinah pun mereka ada tanam pokok gharqad. Kemudian di situ ada pokok-pokok gharqad dan juga pokok kurma, maka Nabi tebang. Kemudiannya kubur-kubur lama tu dibersihkan, ada yang bekas-bekas yang ada baki-baki, Nabi bersihkan, kemudian diratakan habis semua. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dipotonglah pokok-pokok kurma tu, wasafat fi qiblah masjid wa kana qiblatu ila baitil maqdis. Kemudian dibinakan masjid ini, buatnya bentuk safnya, arahnya adalah berbentuk kepada arah Baitul Maqdis. Kerana apa? Kerana awal sekali kiblat umat Islam adalah menghadap kepada Baitul Maqdis. Bila berubah, dia akan berubah nanti pada tahun kedua. Tahun pertama sampai bulan Syaban, tahun kedua, lambat, bulan Syaban tahun kedua sebelum bulan Ramadan, baru Allah takdirkan kiblat ini dipindah. Berpindah ke arah kota Mekah. Dan dalam riwayat Nabi sentiasa berdoa, minta pada Allah supaya dipindahkan kiblat ni ke arah kota Mekah. Dan Nabi memang nak kota Mekah, atau bukan kota Mekah, Kaabah itu menjadi kiblat orang Islam. Antara yang pertamanya kerana Nabi berasa dekat sungguh dengan Kaabah. Yang keduanya kerana bila menghadap Baitul Maqdis menjadi isu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada ketika itu, mereka mengatakan Muhammad ni bawa agama baru. Muhammad ni suruh kami ni tidak mengikut agama Yahudi, ikut agama Islam. Tapi dalam masa yang sama mereka menujukan kiblat mereka ke arah tempat tanah suci kami, iaitu Baitul Maqdis. Maka Nabi kadang-kadang diperlekeh disebabkan Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis pada ketika itu. Maka Nabi berdoa kepada Allah, minta pada Allah agar ditukarkan kiblat. Sampailah pada bulan Syaban tahun kedua, baru Allah takdirkan kiblat itu berpindah ke arah kota Mekah, ataupun kita panggil Kaabah. Maka tu awal dia. Dan kemudiannya waju'ilat lahu salasatal abwab, maka dibinakan ada 3 pintu. Awal sekali ada 3 pintu. Wa tulahu mimma yali qiblah ilal muakhiruhu mi'atu zira', dan panjang dia 100 hasta. Luas masjid tu pada awalnya 100 hasta, 1 hasta kita punya lengan ni, maka 100 hasta mungkin senang cerita gambaran dia ialah hari ni raudah. Raudah Nabi SAW, raudah kat masjid Nabi itu, itulah kiraan asal masjid Nabi SAW. Yang kita nak masuk raudah apa semua tu, itulah masjid yang asal. Yang hari ni besar itu hasil penambahan zaman Sayyidina Uthman, dibesarkan lagi. Kemudian hari ni dibesarkan lagi kerana faktor umat Islam yang semakin ramai datang untuk menziarahi ke kota Madinah ataupun Masjid Nabawi. Tapi asalnya ialah kawasan raudah. Itulah kawasan asal masjid Nabi SAW. Sebelah raudah itu kubur Nabi.
maqam Nabi itu adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Rumah Nabi dengan Aisyah. Belakang sikit pada rumah tu, belakang pada maqam Nabi itu rumah Sayyidatina Fatimah. Tu rumah Nabi, anak Nabi Sayyidatina Fatimah. Sebelah daripada kubur Nabi, kawasan sebelah tu pula, kalau tengok dalam peta, tu rumah isteri Nabi yang kedua. Aisyah ni ada orang kata isteri Nabi yang kedua, ada riwayat kata Aisyah yang ketiga. Tetapi yang kedua yang ataupun lebih tua daripada Aisyah namanya Saudah binti Zam'ah. Itu sebelah rumah Aisyah tadi. Maka tu adalah yang awal dibina pada kawasan kota Masjid Nabawi pada ketika itu, kerana pada ketika itu isteri Nabi ni ada dua orang, iaitu Aisyah dengan juga Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Nanti bila mana Nabi bernikah lagi, bertambahlah belakang tu, ditambah rumah Sayyidatina Hafsah, ditambah rumah Sayyidatina Ummul Kalsum, maka banyak Zainab binti Khuzaimah, besar lagi rumah isteri Nabi tu, makin besar. Maka tu gambaran awal bagaimana pembinaan Masjid Nabawi. Lantai daripada apa? Lantai diletakkan daripada batu-batu. Ada kawasan yang dibina dinding dan tiangnya daripada pohon-pohon tamar. Maka tu pembinaan asas Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudiannya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bina masjid, selesai bina masjid, maka nak jadi cerita dalam beberapa kisah, bila mana masjid dah bina, tempat solat dah ada, maka terjadilah satu perbincangan macam kita mungkin mesyuarat AJK. Orang AJK masjid, pengurusi apa semua, Nabi panggil para sahabat, bincang dengan para sahabat. Solat dah ada, masjid dah ada, tapi macam mana nak panggil orang pergi solat? Kerana azan tu dia tak turun awal. Azan tu dia bukan turun pada zaman awal-awal Islam. Kenapa azan ni tak turun pada zaman awal-awal Islam? Kerana yang pertamanya, pada awal Islam ni Nabi suruh sahabat solat rahsia. Solat senyap-senyap dekat Mekah, kena solat rahsia-rahsia. Kenapa solat rahsia? Sebab bahayanya bila mereka solat depan orang ramai, orang akan buat macam-macam. Maka pada zaman awal ni belum kita panggil difardukan solat berjemaah. Belum dianjurkan Nabi menyuruh para sahabat ni pergi solat berjemaah ramai-ramai, kerana faktor mungkin keselamatan ketika mana di kota Mekah. Tapi bila pindah Madinah, kawasan tu kita panggil orang kita, kiri orang kita, kanan orang kita, belakang orang kita, semua banyak geng kita dah makin kuat. Yang pegang jawatan pun banyak orang kita. Maka time tu turunlah perintah untuk solat berjemaah. Tetapi bila nak suruh solat jemaah, mungkin tahu waktu masuk, tapi bila kita nak pergi masjid, bila kita nak main masjid nak pergi solat, maka time tu para sahabat dalam kitab Sunan Abi Daud, riwayat Imam Abu Daud, ada masukkan bab cerita bagaimana asal usul datangnya lafaz azan yang kita sampai hari ni kita duduk lafazkan azan tersebut. Diceritakan dia berkenaan kisahnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, memang nama dia tak akan jumpa kat tempat lain. Jarang jumpa ada kisah yang khusus tentang Abdullah bin Zaid. Tapi Abdullah bin Zaid ni antara takdir Allah, memang rezeki yang Allah nak berikan kepada dia. Dia antara orang yang kita panggil terkenal dengan kisah azan. Bila orang sebut macam mana turunnya azan, ada nama dia. Maka besar juga cerita macam mana Bilal bin Rabah, bila orang kata azan, orang ingat Bilal. Maka kalau kita mengaji sejarah azan, nama Abdullah bin Zaid akan keluar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zaid ini, dia pun menceritakan kisah bagaimana boleh datangnya lafaz azan ini, yang mana lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika mana awal-awal bincang macam mana kita nak panggil azan ni, antara saranan pertama Nabi bagi idea. Nabi kata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus ya'malu liyadribu bihi linnas li jam'a ila salah. Yang mana yang pertama Nabi bagi idea, Nabi kata kita pakai loceng. Bila mana masuk waktu zuhur, contoh kata bunyikan loceng, keting, macam kita tengok cerita orang putih gereja apa semua, bunyikan loceng besar, ting, kuat, orang tahu dah waktu sembahyang. Itu idea Nabi. Mungkin Nabi tengok orang yang berada di kawasan Syam, mereka bila mana nak pergi solat dekat gereja, nak pergi waktu ibadah dekat gereja, mereka akan bunyikan loceng. Sebab Nabi pernah pergi negara Syam. Nabi juga pergi Madinah, mungkin ada orang Kristian pada zaman tersebut. Maka tengok amalan tersebut, mungkin Nabi rasa mungkin boleh pakai benda ini. Maka Nabi keluarkan pakai loceng. Tetapi kemudiannya diceritakan loceng orang bincang-bincang balik tak kena juga. Tak lagi kita kiblat pun dah sambung dengan Baitul Maqdis, panggil solat pun sambung dengan geng-geng ni, lagi jadi isu, lagi macam-macam kena paku. Maka tak terima idea tu yang pertama. Kemudian ada orang kata main seruling.
tiup seruling apa semua menandakan waktu solat masuk. Tetapi tiup seruling ni satu perbuatan orang Yahudi pula. Orang Yahudi duk buat benda tersebut, maka tolak juga. Tetapi mungkin para sahabat, kalau tengok dalam kisah ni, Abdullah bin Zaid mungkin dia duk rasa macam, sebab Nabi pun minta bagi loceng, tadi duk rasa loceng itulah idea yang paling dekat kalau kita nak pakai pun. Nak jadi cerita, satu ketika mungkin bincang, kawan ni pun dia bincang rancak sampai balik rumah pun terfikir apa dia bincang. Macam kita lah, kadang-kadang kita duk kerja sibuk, tidur pun kita ingat kerja. Maka kemudian dalam riwayat, Abdullah bin Zaid ni ketika tu dia tidur, wa ana naimun. Kemudian dalam tidur dia nampak rajulun yahmilu naqus fi yadihi. Tiba-tiba dia duk perasan ada seorang lelaki datang kat dia, orang tu tetap pegang loceng. Kemudian faqultu ya Abdullah, iaitu wahai Abdullah, atbiru lin naqus, tolong bagi aku loceng tersebut. Itbaru lin naqus, bagi aku loceng tersebut. Kemudian qala wa ma tasna bihi, laki tersebut kata, hang nak loceng tu kenapa, hang nak buat apa? Kemudian kata Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ila solah, aku nak guna loceng ni pasal kata aku nak panggil orang pergi solat. Maka kemudian yang lelaki tersebut qala afala adullaka ala ma huwa khairu min zalik, nak dak aku ajak satu benda yang lagi bagus pada loceng, benda yang lagi baik pada loceng. Kemudian kawan ni bila kata ada benda lagi bagus, bala, oh kalau begitu bagilah benda tersebut, ajak kat aku benda tersebut. Qala, maka lelaki tersebut berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafaz azan kita sampai habis. Itu cerita awal dia. Kemudian kawan ni dengar-dengar, oh sedap, kena, maka dia seronok dah. Dia kata okey, kita kira bangkit tidur lagi, sedap-sedap nak pergi cari Nabi SAW. Kemudiannya elok nak beredar, mungkin dia nak beredar dalam daripada lelaki tersebut. Lelaki tu panggil balik. Lelaki tu kata kalau nak dirikan solat, baca hak ni pula, iaitu lafaz iqamah. Yang mula-mula dia ajak lafaz solat, lafaz azan. Yang kedua dia ajak lafaz iqamah. Tak lama lepas tu habis-habis semua mimpi, tersedak daripada tidur. Maka katalah Abdullah bin Zaid tadi, maka kemudiannya Abdullah bin Zaid ni bila bangun daripada tidur, tak cakap banyak, bangkit-bangkit terus pergi cari Nabi SAW. Kemudian dia pun cerita sampai Z apa yang dia jumpa, lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis apa semua, lafaz iqamah macam mana bunyi dia, sekian. Maka Nabi kata innaha la ru'ya haqqun insya-Allah. Abdullah bin Zaid, dengan izin Allah tu mimpi yang betul. Mimpi hak tu mimpi yang betul-betul. Allah bagi kamu mimpi tersebut, insya-Allah. Kemudian kata Nabi SAW, faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita, hang pi cari Bilal, bangun dengan Bilal, cerita pada dia apa yang hang nampak. Maksud kata ajar Bilal tu macam mana nak azan. Kemudian fal yu'azzin bihi, suruh Bilal azan dengannya, fa innahu anda sauta minka, kerana Bilal ini suara dia lebih lantang, lebih jelas daripada kamu. Maka di sini kita dapat lihat Nabi SAW, kepimpinan Nabi SAW, Nabi dia akan meletakkan sesuai pada tempatnya. Walaupun kawan ni yang mimpi, kawan ni yang azan, kalau kita anda mimpi hang azan lah, senang cerita, hang pergi azan, senang. Tapi tak, Nabi pilih Bilal atas alasan suara Bilal paling sesuai. Walaupun kawan ni yang mimpi, tapi Nabi berikan satu benda tu pada tempat yang betul. Pagi ajak Bilal, biar Bilal azan, dan Nabi beritahu alasan dia, bukan Nabi suruh saja-saja. Nabi beritahu kerana Bilal suara dia lebih sesuai. Maka diajarnya Bilal azan. Maka Bilal pun azan, dah belajar, dia pun azan waktu solat masuk. Nak jadi cerita, kemudian bila mana azan, wa yu'azzin bihi, Bilal pun azan, bila masuk waktu solat dia pun azan. Qala, katalah Abdullah bin Zaid, dia ditambah, cerita tak habis lagi. Fasami'a zalika Umar ibn al-Khattab, kemudian dengar Umar ibn Khattab azan. Umar kat rumah, tiba-tiba dengar bunyi azan. Dalam riwayat, wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaihi, dia keluar rumah tergesa-gesa sampai ridak dia melirik kat tanah, kelang kabut lah, maksud kata pakai baju tak habis siap, kelang kabut, lari-lari pergi bertemu dengan Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, wallazi ba'asaka bilhaq, bertemu dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, demi yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, laqad ra'aitu misla ma ra'a, aku lihat macam mana yang kita dengar hari ni, apa yang kamu nampak hari ni, lafaz azan tu, aku pun nampak dalam mimpi aku benda yang sama. Kemudiannya faqala Rasulullah falillahil ham, maka segala puji bagi Allah, untuk Allah segala pujian. Maksud kata dua orang mimpi yang sama. Umar pun dapat mimpi,
Abdullah bin Zaid dapat mimpi, tapi bezanya Umar mungkin dia tunggu lagi waktu solat aku pergi jumpa Nabi kot, baru nak bagi ajak. Tetapi Abdullah bin Zaid bangkit-bangkit tidur pergi cari Nabi terus. Maka cerita ni dia punya sejarah ni dapat pada Abdullah bin Zaid. Bukan salah Umar pun, mungkin Umar kata lagi sesuai waktu azan senanglah terus azan. Tapi Abdullah bin Zaid dia bangkit-bangkit cari Nabi, maka riwayat cerita ni dapat pada cerita bagaimana Abdullah bin Zaid dia yang orang pertama dapat lafaz azan tersebut. Maka tu sejarah. Selesai Masjid Nabawi, selesai juga macam mana panggil azan, maka pada ketika itu bermulalah solat berjemaah. Para sahabat pakat pergi solat jemaah, lafaz azan pun berkumandang dekat kota Madinah pada ketika itu. Maka itu projek Nabi yang pertama, membina imej Islam. Masjid dah ada, simbol azan pun dah ada, yang mana hari ini azan dan masjid ini menjadi satu imej yang begitu rapat dengan orang Islam. Kita pergi mana-mana negara, dengar azan kita akan rasa lega. Orang Islam dia akan rasa yang betul-betul macam kita yang orang Islam ni, walaupun kadang-kadang mungkin dekat Malaysia dia kurang solat apa semua, tapi bila dia sampai kat tempat tersebut dengan azan, oh lega, ada orang Islam. Pada dia mesti akan rasa lega kerana dia tahu ada orang Islam. Kerana bila ada orang Islam, kita ada kelompok orang Islam, kita ada makanan orang Islam, kita juga ada masalah, kita boleh cari orang Islam. Kerana itu satu benda yang mungkin kita nampak biasa, tapi azan, masjid, ia adalah satu imej yang sangat besar. Komuniti Islam itu lambang dia azan dan juga masjid. Pergilah mana-mana negara, kadang-kadang tak faham bahasa, tak kerti sembang pun. Pergi Cina tak kerti sembang, tapi mereka takkan layan buruk. Bila mana kita sama-sama agama. Pergi negara orang putih pun mereka akan sambut macam tu juga. Pergi mana-mana negara, pergi negara Arab tak kenal macam mana pun, tapi atas dasar Islam, persaudaraan Islam, semua akan ni. Sebab itu dalam kitab mengajak kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada satu petikan yang dibawakan oleh pengarang kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan bahawasanya persaudaraan orang Islam ni kita diikat dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimah syahadah tu yang mengikat kita. Maksud kata bila mana kita di bawah kalimah syahadah, kita orang Islam, pergilah mana-mana pun kita saudara. Pergi negara tak kenal pun kita saudara. Saya ada satu pengalaman sembang dengan satu orang jemaah tabligh dekat Berwas. Satu jemaah dia cerita pengalaman, cerita sikit lah bagaimana nak cerita persaudaraan ni merentas tempat, merentas bangsa. Dia pergi satu trip ke Bangladesh. Bangladesh dia ceritakan pengalaman dia bagaimana kita ni tak kenal, bahasa pun lain, budaya pun berbeza, tetapi atas persaudaraan orang Islam mai rumah orang Islam. Dia ceritakan satu benda yang sangat hebat, yang mana dia katakan dia pergi dengan geng-geng dia rumah satu orang yang depa ni orang bawa ke rumah kawan dia, tak pernah kenal kawan atas kawan. Pergi rumah orang tersebut, rumah dia rumah yang sangat biasa. Kalau hari ni mungkin kita nak pergi rumah tu pun kita segan nak minta makan sebab serba kekurangan kata dia. Maka dia pergi ke rumah orang tersebut, tetapi atas faktor kata jemaah daripada Malaysia, orang Malaysia datang situ, geng-geng depa juga orang Islam juga, bila datang depa ni jamu udang galah. Oh, kalau hari ni kalau tengok rumah tu dia nak makan telur pun susah, tapi pasal kata orang jauh datang ni cari udang galah, pergi hidang udang galah, dan mereka tak kenal, tak tahu adat. Bukan salah lah, macam kata tak tahu adat macam mana orang sana ni menyambut tetamu. Maka bila dihidangkan makanan ni, depa dok rasa depa hidang tetamu makan makanan untuk orang rumah kat belakang. Sehari mungkin dah habis macam kita lah, dah habis makan baru kita makan, ambil cedok dalam periuk apa semua. Rupa-rupanya kata dia, kami pun dah tengok udang, mungkin tengah lapar apa semua, jumpa udang, makan nalek orang cakap, makan, habis kepala udang pun hisap habis semua. Kemudian habis makan tinggal kulit. Kemudiannya tinggal kulit apa semua, habis nak berangkit. Kemudian kawan dia cuit. Habis semua kawan dia cuit, tunjuk belakang, dia kata geng ni dia makan baki yang depa makan. Rupanya tak ada makanan dah. Kerana adat depa kat sana, dia akan makan bekas apa yang tetamu makan, dia akan makan balik. Jadi nak ceritanya serba salah. Kita dah bedai habis tinggal kulit, tinggal depa tu makan kulit saja. Tapi nak cerita, kalau orang biasa, orang yang bukan orang Islam, yang bukan ada semangat persaudaraan, dia takkan buat benda macam tu. Dia takkan layan benda yang macam tu. Tapi dengan kita panggil ukhuwah Islamiah ini, satu negara yang tak pernah bertemu, tak pernah kenal, sembang pun mungkin cakap ayam itik, seorang kuek-kuek, seorang ketok-ketok, cakap tak faham apa semua, tetapi layan sungguh-sungguh sampai kata tahap kita panggil bekas kita tadi pun makan, dan depa ni pula tersilap makan berhabis pula. Jadi sebab salah habis-habis. Tu nak jadi cerita kita panggil, itulah benda yang mana bermula daripada Islam, lafaz azan, masjid, benda-benda ini yang kita melihat. Walaupun kita kalau hari ini selalu dengar lafaz azan, tapi bila kita pergi tempat yang tak ada, kita tengok susah nak jumpa, tapi bila dengar azan tu satu nikmat.
tahu ada orang Islam, tahu kita selamat kat kawasan tersebut. Tu antara kenapa adanya lafaz azan, kenapa Nabi bina masjid bila mana berada ada tempat ada orang Islam. Itu sedikit sebanyak. Maka kemudiannya bila selesai bina masjid, Nabi bergerak kepada projek yang kedua. Projek Nabi yang kedua apa dia? Mu'aqata bainal muslimin, iaitu projek persaudaraan dengan orang Islam. Projek iaitu Nabi nak saudarakan orang Islam yang mana orang Mekah ataupun kita panggil orang Muhajirin yang berpindah ke kota Madinah dengan orang Ansar, penduduk asal kota Madinah. Kenapa Nabi nak saudarakan? Yang pertamanya sebab nak elok perasaan hang orang luar, aku orang tempatan. Nak elok perasaan macam tu, nak elokkan asabiah macam tu. Yang kedua, Nabi nak menyelesaikan masalah tak ada tempat tinggal. Masalah tak ada kita panggil tempat bergantung. Sebab kalau kita melihat Muhajirin, bila mana berpindah, mereka meninggalkan segala-galanya di Mekah. Abdurrahman bin Auf bila pindah sehelai sepinggang, walaupun dia orang yang sangat kaya, Abu Bakar orang yang sangat kaya, tapi bila berhijrah dia tak bawa semua harta dia. Contohnya Suhaib bin Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang mana seorang sahabat Nabi. Dia satu orang pendatang, orang yang daripada belah Rom. Dia orang Arab tapi ditangkap orang Rom, duduk dekat Rom, bekerja di Rom. Dia lari daripada Rom pindah ke Mekah, bina satu empire dekat Mekah, ada duit, ada perniagaan. Kemudian bila nak berhijrah dia dihalang, sampai dia kata kalau nak perang kita boleh lawan, kalau nak main panah dia boleh panah. Orang Mekah pun tahu dia pakar memanah. Lawan ni sekali lawan mungkin dia akan mati, tapi 3 orang 4 orang mesti akan mati juga, kena panah dengan dia. Maka orang Mekah tak jadi nak lawan. Orang Mekah bagi syarat, hang datang sini tangan kosong, hang nak keluar bawa kereta tak boleh lah. Maksud kata hang datang dulu, hang berniaga, hang dah kaya. Bila hang dah kaya, hang nak tinggalkan kami bawa kereta hang, tak boleh macam tu. Kami takkan kacau hang, hang tinggal kereta hang. Dan kawan tak cakap banyak, asal dia boleh berhijrah, dia tinggal habis semua kereta. Maka dia tinggalkan hartanya. Maksud kata sahabat Muhajirin ni, mereka berhijrah ni bukan pasal nak selamatkan harta, nak selamatkan hidup, tapi nak selamatkan akidah. Selagi aku boleh hijrah, aku boleh hidup dengan Islam, boleh hidup dengan Nabi, aku akan buat benda tersebut. Maka tinggal habis semua harta. Maka disebabkan itu bila Nabi buka Madinah, bukan buka lah, Nabi bina masyarakat Islam di Madinah. Selesai bina masjid, Nabi terus bergerak kepada bina persaudaraan untuk bantu sahabat-sahabat yang memang mereka ni sehelai sepinggang. Dan kemudiannya nak mengelakkan kita panggil perasaan double standard tadi ni, maka Nabi bergerak untuk membina persaudaraan. Cumanya dalam kitab yang namanya Sahih Sirah Nabawiyah karangan Dr. Akram Dia Al-Umari menceritakan konsep persaudaraan ni. Yang pertamanya sudah dibina awal daripada pendapat Al-Imam Balazdiri. Al-Imam Balazdiri dia membawa satu konsep yang mana persaudaraan ini awal lagi Nabi dah buat, iaitu di kota Mekah. Ada beberapa orang sahabat yang Nabi saudarakan di kota Mekah, tetapi kebanyakan ulama sirah, kebanyakan pengkaji sirah, imam-imam sirah tolak pendapat ni, kerana mereka berpendapat persaudaraan yang betul-betul yang Nabi buat ni di Madinah. Bila dah berhijrah, program persaudaraan tu di Madinah, itu yang betul-betul Nabi buat. Yang mana Nabi panggil, kata Al-Imam Ibn Qayyim, yang pertama sekali dalam kitab Rahiqul Mahtum ni diceritakan Nabi mengumpul 90 orang sahabat, 90 rijalan, 90 orang sahabat, 45 daripada Mekah ataupun kita panggil Muhajirin, 45 orang Ansar. Jadi 45 dipasangkan 90. Maka kita dapat 45 pasangan sahabat-sahabat yang kita panggil mereka ini dipersaudarakan. Maka yang pertama sekali dalam riwayat, Nabi SAW bila kumpul habis semua sahabat ni, Nabi yang buat dulu persaudaraan tersebut. Cuma Nabi special, Nabi tak ambil orang Madinah. Nabi ambil siapa? Nabi ambil Saidina Ali. Itu antara kelebihan Saidina Ali ni. Nabi ambil tangan Saidina Ali, Nabi kata ta'aqu fillah akhawain akhawain, bersaudaralah kamu kerana Allah Subhanahu wa taala, dua bersaudara. Maksud kata berpasangan dan berpasangan. Summa aqaza biyadi Ali ibn Talib. Kemudian ambil tangan Saidina Ali, Nabi ambil. Kemudian nafakhala, Nabi bersabda, haza akhi, hak ni saudara aku. Nabi ambil tangan Ali, Nabi kata ini saudara aku. Kemudian Nabi bahagi-bahagikan sahabat mengikut orang-orang yang tertentu. Dan kita akan melihat Nabi ni bukan main bedai. Hang ambil ni, hang di belakang tu ambil belakang dia, kiri tu ambil belah kanan, ambil rapat-rapat senang-senang. Mana-mana tengok belah kanan tu petik saja. Tak. Tapi Nabi bahagi sesuai dengan profil. Orang yang kaya Nabi akan bagi dengan orang yang kaya. Orang yang businessman, orang Nabi akan bagi dengan orang yang businessman. Sebab sesuai.
dengan profil mereka, kehidupan mereka. Nabi takkan bagi orang yang biasa dengan orang yang pangkat datuk-datuk besar, sebab sehari mungkin akan ada masalah, cara fikir yang berbeza, cara hidup yang berbeza. Maka Nabi antaranya, contohnya Nabi berikan Abdul Rahman bin Auf, satu orang peniaga yang sangat hebat. Kita akan saksikan nanti, mungkin hari ni tak sempat cerita, akan datang saya akan cerita Abdul Rahman bin Auf, seorang peniaga yang sangat hebat, pergi mana hidup, pergi mana-mana jadi jutawan. Abdul Rahman bin Auf, maka Nabi tak akan bagi dengan orang biasa, Nabi bagi dia dengan Saidina Sa'ad bin Rabi'. Satu orang yang mana Sa'ad bin Rabi' ini bila mana dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf, diceritakan, kata Sa'ad bin Rabi', inni aksarul ansar malan, aku orang Ansar yang paling banyak harta. Kawan ni seorang yang kaya, Nabi bagi dengan orang yang paling banyak harta. Dan Sa'ad bin Rabi' ni dia bukan satu orang yang terpaksa dipersaudarakan, tapi kalau kita melihat dalam kisahnya, Allahu Akbar, satu orang yang bila Nabi suruh buat, dia buat 100% nak perfect. Apa Nabi buat, dia akan buat komitmen dia betul-betul apa yang Nabi nak. Maka dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ni orang Ansar yang paling kaya, banyak harta. Kemudian dia kata kepada Abdul Rahman bin Auf, faqsim mali, kita bahagi dua harta aku. Kalau kata dalam bank tu 2 juta, ambil seorang 1 juta, aku 1 juta, hang 1 juta. Kemudian dia kata yang keduanya, wali imraatani, aku ada 2 bini. Dia kata, Abdul Rahman bin Auf, hang tengok bini aku yang 2 tu, pilih salah seorang, yang mana hang kenan, aku cerai ke dia, hang kahwin dengan dia. Maksud kata level nak saudara kan ni, dia bagi hidup daripada Abdul Rahman bin Auf. Aku ada harta, kita bagi 2, aku ada kebun, kita bagi 2, aku ada bini pun 2, kita bagi 2, bukan kongsi. Maksud kata, hang nak bini aku tak ada masalah, aku boleh ceraikan dia, hang kahwin dengan bini aku. Tetapi Abdul Rahman bin Auf, dia bila orang kata, takkan bagi 1 juta ya, bagi lebih sikit, dia bukan jenis macam tu. Tetapi Abdul Rahman bin Auf dia buat macam mana? Dia kata, dak, aku tak mau hak tu. Yang aku nak, tunjukkan aku pasar. Ya dulluni ala su, tunjukkan aku pasar. Mana pasar? Aku nak pergi kerja, aku nak pergi berniaga. Itu Abdul Rahman bin Auf. Dapat kelebihan yang banyak. Bukan, mana bos, jom pergi tengok kebun yang mana satu. Waktu tanya kebunnya, tarik tapak. Tak, tapi dia tunjuk aku pasar, aku nak berniaga. Bukan macam ni, bukan nak duit free pun tak mau, perempuan pun dia tak mau, tapi dia nak tunjuk pasar, nak pergi berniaga. Dalam riwayat Abdul Rahman bin Auf ini, dia berniaga yang pertama mentega, yang kedua dia berniaga yogurt, susu yang kita panggil diperam jadi masam. Orang Arab memang suka makan benda tu. Hari ni pergi Mekah pun antara sarapan depa hak tu lah, dia punya kita panggil starter pack. Susu, yogurt, cheese. Orang Arab asaskan susu, maka dia berniaga hak tu. Dan hebatnya Abdul Rahman bin Auf, Nabi lepas dia pergi bersaudara, dia pergi berniaga apa semua. Dengan dia berniaga tu, tak lama lepas tu Nabi jumpa, dalam satu riwayat Nabi jumpa balik Abdul Rahman bin Auf ni. Abdul Rahman, Nabi jumpa Abdul Rahman, Nabi pun tegur. Nabi terkejut, tengok Abdul Rahman ni dekat bajunya ada calitan satu minyak saffron, minyak wangi yang ada color kuning saffron, yang mengikut adat orang Arab tu tanda orang baru menikah. Kawan ni baru lepas sat menikah dah. Maksud kata mai tangan kosong sampai bila jumpa balik dah menikah. Maksud kata dah ada modal nak menikah. Nabi tanya, hang menikah hang bagi apa? Dia kata, aku bagi emas besar biji kurma. Maksud kata dah boleh mampu nak dapat emas besar biji kurma, tu modal menikah. Kemudiannya Nabi kata pada Abdul Rahman bin Auf, Nabi doakan barakallahu lakuma, Nabi doakan semoga Allah berkati kamu berdua. Nabi kata aulim walau bisyatin, Nabi kata buatlah kenduri, paling-paling kurang seekor kambing pun jadi dah. Kalau kita panggil lah kawan-kawan kita sikit, lembu 2-3 ekor, nasi minyak pun cukup lah, kata dia. Jenuh lah kawan tu, baru menikah dah berdaya nak buat kenduri besar. Tapi Nabi kata paling kurang seekor kambing buat kenduri. Dan kata Abdul Rahman bin Auf, satu riwayat dibawakan cerita, Abdul Rahman bin Auf cerita berkat doa Nabi tu, dia kata, aku ni kata lakot, kalau aku ni angkat batu, dia kata aku jumpa emas. Maksud kata berkat doa Nabi, doa berkat kat dia, angkat batu jumpa emas au fiddah, zahabin au fiddah, aku akan jumpa emas ataupun perak. Maksud kata bukanlah betul mungkin angkat batu jumpa emas, tapi maksud kata rezeki ni dia buat apa saja jadi, apa saja dia buat jadi. Maka riwayat dia Abdul Rahman bin Auf ni orang yang betul-betul berniaga, cari rezeki kerana Allah, berkat doa Nabi. Penghujung usia dia tak cakap banyak dia punya kaya, tapi boleh saya katakan antara riwayat bila dia meninggal dunia, 400 dinar dia bagi pada ahli Badar. 400 dinar untuk seorang ahli Badar. Ahli Badar ni 300 orang.
Mungkin tolak tambah, kalau kata ada yang ketika itu wujud 100 orang lagi masih hidup, maka bayangkan 100 orang kali 400 dinar. Itu yang dia bagi kepada ahli Badar. Belum bagi pada keluarga Nabi, keluarga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tu nak cerita Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia membina daripada kosong sampai jadi jutawan. Maka itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah kita akan tambah lagi pada perjumpaan yang akan datang. Maka sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.